Sebenarnya dari segi format pertandingan Liga Bangsa ini cukup mencabar sebenarnya. Kita akan main pada hari Sabtu dan hari Ahad. Tapi sebagaimana yang kita sedia maklum, kejohanan ni menguji tahap tahap kecergasan pemain untuk mengharumi 2 game berturut-turut. Tapi alhamdulillah dengan adanya latihan yang secara sistematik serta rotation pemain untuk 2 hari ini, alhamdulillah kita dapat mengekalkan prestasi sampai hari ini. Kita sebenarnya menitik beratkan dari segi individu, dari segi personality individu, dari segi technical ability individu. Itu lebih penting kerana setiap individu tu ada dia punya tanggungjawab. Kita mesti meletakkan satu tanda aras di mana setiap individu tu mesti menguasai dari segi teknikal dari segi itu semua kita perlu untuk apa saja bila pemain dah melengkapkan semua dari segi tactical ability, apa saja corak permainan untuk pasukan mereka boleh hadapi. Sebenarnya ini memberi satu peluang yang terbaik untuk semua peringkat umur untuk bermain dari satu peringkat intensiti yang cukup tinggi. Ini dapat membantu setiap pemain ataupun setiap pasukan untuk pergi lebih jauh lagi, dan kita sedia maklum dengan kejohanan sebegini rupa dapat orang kata meletakkan satu pasukan yang bagaimana kita nak bermain dan satu intensiti tinggi.